Abang kirakan lok-lok goreng pula. Ramai yang suka buat bisnes makanan. Apa beza cucuk-cucuk dengan lok-lok? Selalunya cucuk-cucuk tu kita rebus. Lok-lok ni pula dia goreng. Berapa kos kalau nak set up bisnes lok-lok pakai lori? Jom kita breakdown. Kos permulaan kena ada lori dulu. Kalau nak beli baru mungkin tak mampu. Tengok dalam grup Facebook ada lori second hand. 18,000 pun dah boleh dapat. Cat untuk repair dan juga peralatan untuk lok-lok ni boleh preparekan RM5,500. Stok bahan mentah untuk lok-lok, wonton, fishball, meatball, segala mak nenek sotong boleh preparekan RM3,500. Stok untuk sos, pinggan dan juga cawan boleh preparekan RM700. Untuk permit boleh preparekan ke tepi RM300. Total up kos awal untuk set up satu lori lok-lok RM28,000. Kita breakdown pula dia punya running cost, kos bulanan. Bahan-bahan untuk lok-lok RM5,400. Dah ada makanan, kau kena provide air. Boleh budgetkan RM450 sebulan. Bancuh air sirap je. Kalau kau bos, engkau juga staff, boleh ketepikan RM2,000 sebagai gaji. Minyak dan juga gas boleh preparekan RM700. Kos-kos lain preparekan RM300. Total up running cost adalah RM8,850 sebulan. Berapa pula dia punya potensi sales? Biasanya orang yang pergi makan lok-lok ni, dia orang tak ambil satu batang, minimum 5 batang. Average sebatang lok-lok ni RM3,5. Satu hari target 30 orang customer. Untuk lok-lok boleh generate RM525 satu hari. Untuk air tak bayar mahal, cukup RM2 je satu cawan. RM2 kali 30 bersamaan RM60. Sehari boleh generate RM585 untuk lok-lok dan juga air. Kalau sebulan RM17,570. Cerita kalau ni memang seronok. Korang sendiri kenalah make sure makanan tu sedap, lokasi strategik, ada buat marketing. Berapa pula dia punya potensi keuntungan dan juga ROI untuk bisnes lok-lok ni? Kalau boleh maintain sebulan sale RM17,570, tolak dengan kos permulaan tadi RM8,850, bersamaan profit sebulan RM8,700. Potensi untuk balik modal pula adalah 3 bulan. Bisnes makanan ni bergantung kepada rasa, lokasi, cuaca. Makanan kau betul-betul sedap, konten video padu, walaupun hujan lebat, mesti ramai je orang datang. Ada tak lok-lok sedap yang korang boleh suggest? Kalau dekat Setia Alam, kita ada shade lok-lok. Bisnes apa yang kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.